Alright guys, hari ni kita ada sebiji motor Yamaha LCV2 tahun 2011. Okay, motor ni 4S punya, bukan yang 5S punya. Okay, dari segi condition luaran kita dah touch up, cover set memang cantik. Okay, untuk bahagian inner pun kita dah repaint warna asal. So untuk bunga tayar belakang masih tebal kita pakai tayar yang baru. Okay, untuk bahagian brake kita dah servis, bahagian enjin pun kita dah servis. Sama juga dengan tayar bahagian hadapan kita tukar yang barulah. Okey, so dari segi kondisi luaran korang jangan risau, kita dah touch up semuanya. Untuk mileage pula baru 37,000. So enjin ni dah servis, jom kita start. Padu tak padu bunyi dia. Padu tak padu koma. So kalau kamu berminat dengan motor ni, harga dia macam di bawah. Okey, motor dia sebiji sahaja, berminat tekan apply now. Cepat-cepat. Bye. Aduh.